akhlak Nabi SAW yang boleh kita tiru. Nabi SAW bila berbicara dengan seorang yang lain, dia akan menghadap keseluruhan badannya kepada seorang yang dia berbicara tersebut. Yang ni pun kita boleh belajar buat. Adab, akhlak. Pakai sunnah cantik dah. Pakai sunnah cantik dah. Serban, pakai jubah, pakai kayu suri besar ni dalam poket ni. Mana Ustaz Ismail? Subhanallah. Assalamualaikum. Salam. Oh, macam tu. Akhlak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beralih Tuan Haji, Ustaz Tuan Haji dah? Ya. Beralih ni pusing tu, pusing mengadap dia betul ni. Dapat tak? Dah nak tanya Tuan Haji tu, kayu sugi tu beli mana? Oh, besar sangat. Besar sangat. Boleh erat. Tapi bila bersembang tu tuan-tuan semua Allah menghadap direct kepada orang yang dia bercakap. Sebab apa? Menunjukkan pertamanya penghormatan, yang keduanya memberikan penumpuan. Akhlak lah adab. Nah, kita pun kena belajar buat macam tu. Saya pun nak kena belajar buat macam tu. Bila orang cakap kita beralih satu badan dia. Bukan cakap beralih kepala macam tu. Ya, apa macam tak. Boleh lah. Boleh beralih tengok. Kita kadang-kadang cakap orang tengok mata dia pun tak mau. Tuan-tuan, bila bercakap tengok mata. Tengok muka dia paling tidak. Tengok mulut dia paling tidak. Mudah untuk kita faham. Salam dengan orang tengok mata. Adab. Salam tengok. Adab. Jangan salam tengok goleng. Jangan. Adab. Bila kita salam dengan orang, mata tengok ke mata dia. Ikhlas, penghormatan dan memberikan perhatian. Belajarlah.